Hari ini kita ada di Bandar Raya Melaka untuk Fit Malaysia edisi Fit Melaka. Di mana kita telah menerima kedatangan puluhan ribu rakyat negeri Melaka untuk bersama dengan kita dalam gelombang Fit Malaysia yang telah bermula pada minggu lepas di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dan hari ini mulalah mengajak Fit Malaysia ke seluruh pelosok tanah air dengan tempat pertama iaitu negeri Melaka. Selepas ini kita akan ke negeri Sabah pada 21 hari bulan, hari Ahad depan. Saya melihat bahawa gelombang ini semakin diterima oleh rakyat Malaysia untuk melihat Malaysia menjadi sebuah negara bersukan. Daripada pagi tadi dengan kayuhan basikal dengan larian sampailah ke tengah hari ini dan juga petang nanti dengan pelbagai aktiviti yang diadakan di Dataran Pahlawan. Kita melihat bahawa rakyat Melaka sudah bangkit dengan semangat Don't Mess with Melaka, dengan semangat Fit for Life untuk menjadi lebih cergas, untuk menjadi lebih sihat dan insyaAllah supaya kita dapat membudayakan sukan dan menjunjung bakat-bakat baru dalam bidang sukan dalam masa yang akan datang. Tahniah kepada negeri Melaka. Terima kasih. Fit Melaka, Fit Malaysia, Fit for